go. Jumpa lagi kita. Alright, jangan lupa subscribe dan like di channel Simon Ababoy untuk mendapatkan notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe dan like channel ini. Okay, stay tune. Jangan skip video ni, tonton sampai habis. Okay, inilah dia kereta Saga LMST. Saga kebal lah kan. Right, jenis Honda macam ni. Okay, ni dia. Right, dia didatangkan macam ni. Siap ada relay sekali. Okay, relay ni saya dah balut siap-siap dah. Okay, wayar ni wayar asal Honda. Okay, Honda saya dah rosak dah. Saya dah cabut dah kan. Yang ni saya dah potong dah. Okay, wayar. Okay, untuk mula-mula tu kita kena cek dulu wayar ni. Kita cek pakai apa ni, multimeter kan. Okay, multimeter jenis macam ni. Okay, kita setkan ke DC 20. Okay, setkan macam ni. Lepas tu kita cek dia punya wayar ni. Okay, menggunakan ni tadi. Satu wayar ni apa ni, ni tadi kita sentuh dekat ujung ni. Yang merah ni kita sentuh dekat ujung wayar ni. Lepas tu yang hitam ni kita sentuh dekat bodi dia. Dan kita akan dapat bacaan setiap wayar ni, salah satu wayar ni. Okay, salah satu wayar ni saya dah uji dah, tapi sekarang ni saya susah nak buat apa ni kerja sebab saya buat seorang kan. Jadi saya tunjuk secara ringkas saja. Alright, lepas tu kita akan mendapati bacaan yang sebelah atas ni kan. Dia akan tertera dekat multimeter ni tadi. Dia akan tertera dekat sini tadi. Negatif 0.00 tau. Saya dah test dah, tapi sekarang ni saya tak boleh nak buat sebab susah nak buat kerja seorang. Okay. Okay, manakala yang wayar yang satu lagi ni, apabila saya sentuh wayar apa ni, punat warna merah tu tadi, lepas tu yang warna hitam tadi ke bodi, dia ada menunjukkan dekat situ 12.66. Jadi yang ni ada arus elektrik mengalir. Okey, okey. Dah faham dah? Okey. Situ untuk Saga LMST ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak pasang. Sebab setengah orang tu mungkin dia tak tahu sebab wayar ni banyak kan. Kadang pening juga, silap pasang nanti kadang boleh misfire lah. Lepas tu bunyi, terus berbunyi lah kan, sebab tersalah sambung wayar. Sebab Simon dah terkena dah. Kalau dapat horn 2 ketul je terus plug and play, tu senang lah kan. Yang ni kalau dah ada relay sekali macam ni, jadi susah pula, pening dibuat dia. Tapi tak apa, Simon akan kongsikan. Okay, lepas tu wayar merah ni. Right, okay, jumpa lagi kita. Alright, jadi di sini Simon nak buat pembetulan daripada video tadi kan. Okay, Simon nak buat pembetulan. Alright, yang ada fuse ni tadi. Okay, ni Simon dah sambung lah ni tadi. Yang ada fuse ni tadi, biarkan dia macam ni. Fuse, yang ada fuse warna merah ni pergi ke terminal bateri positif. Okey. Lepas tu ni wayar asal Honda tadi yang saya dah cek tadi lah kan. Yang ni arus, yang ni kosong tadi kan. Arus dia kosong, negatif 0.0, makna dia tak ada arus lah. Yang dekat sebelah bawah ni dia ada arus. Jadi yang warna biru ni kita sambung kat sini. Okey, kita sambung kat sini. Lepas tu okey, wayar hitam ni yang satu lagi ni kita ikat dekat bodi dia. Okey, yang daripada video asal tadi itu silap. Yang ni yang sebetulnya. Right. Okey, harap-harap video saya ni membantu. Okey, jangan lupa like, subscribe
untuk menjayakan, dan itu semua adalah tanda sokongan anda. Okey, terima kasih semua kepada yang dah menonton. Okey, jadi kita nak uji dulu kan. Okey, kita uji dulu sebelum Simon balut kemas-kemas dulu. Okey, Simon nak test dulu. Alright, power juga dia punya bunyi. Simon tak nak tekan banyak kali lah, nanti mengamuk pula jiran sebelah-sebelah kan. Alright, okay, semoga video ni membantu sahabat yang ada di luar sana tu. Okay, alright, jangan lupa like dan subscribe. Alright, terima kasih semua, bye bye.